Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua yang di luar sana. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Sharif selaku wartawan TV PSS An-Nur SMK Sultan Muhammad ingin melaporkan suasana di SMK Sultan Muhammad pada hari ini 29 April 2025 yang berlangsung di Dewan Ibnu Abbas, dihadiri oleh graduasi SPM bagi Majlis Apresiasi kali ke-21 buat semua graduan SPM tahun 2024. Majlis ini dirasmikan oleh Tuan Muhammad Yusri bin Seman, Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, turut hadir Encik Muhammad Ghazali bin Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Majlis ini diadakan bagi meraih semua graduan yang telah minat lelah untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Semoga semua graduan dapat meneruskan perjuangan ke peringkat Menara Gading. Sekian sahaja daripada saya, TV PSS An-Nur.